Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed. Sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okay guys, untuk edisi kali ni, aku nak kongsikan perbandingan antara New Balance Fusion Rebel Version 4 dan juga Asics Nova Blast 5 guys. Okay, walaupun dah agak lama kedua-dua kasut ni release, actually Nova Blast 5 tak lama sangat lah kan. Aku punya first video pun aku rasa lewat bulan 12 ataupun awal bulan 1, aku tak ingat sangat. Tapi untuk Rebel version 4 ni memang dah lama lah, daripada tahun lepas lagi guys. Tapi aku masih lagi dapat DM, komen-komen dekat, tak kira lah dekat YouTube ataupun dekat Facebook, and ada direct message juga. Dan juga yang aku paling selalu nampak dekat thread lah, okay. Kadang-kadang kalau aku nampak dekat thread tu, aku menyampuk lah, jawab sikit kan. Kadang-kadang aku just baca je sebab dah ada geng-geng lain yang jawab kan. So, disebabkan masih ada pertanyaan daripada geng-geng untuk kedua-dua kasut ni, aku rasa memang aku patut buat video ni supaya kalau macam ada kekeliruan nak pilih yang mana, aku harap video ni dapat membantu korang buat pilihan guys, okay. Tapi sebelum tu, seperti biasa aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang semua yang hadir. Dan semestinya kalau macam korang dah hadir tapi belum subscribe to channel and Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys, okay. Yang amat penting juga aku nak ucapkan selamat berpuasa dekat korang semua. Walaupun penjanjelik tiba-tiba dah dekat separuh bulan Ramadan guys, okay. Aku harap korang masih berpuasa dengan penuh dan juga korang dapat masih meneruskan aktiviti-aktiviti larian seperti biasa guys. Untuk kedua-dua kasut ni, kalau macam korang nak tengok ulasan yang lebih terperinci, korang boleh tengok aku punya past videos. Aku rasa untuk Rebel ya, mungkin aku ada 4 atau 5 videos. Dan untuk Nova Blast 5 aku rasa aku ada 3 video kot, okay? So korang boleh tengok daripada aku unbox, sebab tu aku lari macam mana dia punya ulasan secara terperinci lah. Dan untuk Rebel version 4 ni juga aku pernah buat perkongsian, aku bandingkan dengan Super Blast, lepas tu Nova Blast 3 dan juga Nova Blast 4 guys, okay? Just untuk pengetahuan korang, Nova Blast 5 adalah aku punya favourite Nova Blast to date lah. Dan kalau korang tengok ni, ini design terbaru Tokyo Run guys, okay, special edition. Berbeza dengan yang aku unbox, iaitu yang colour purple orange tu OG design. Sebab kalau korang tengok aku punya video tu, aku beli saiz 12.5 kan, sebab aku nak ambil saiz 12 tapi online punya stok tak ada. Dan kebetulan pula ada seorang geng aku ni memang kaki dia saiz 12.5 lah. Lepas tu daripada awal aku beli kasut tu, dia try sarung, dia memang interested gila dan dia suruh aku jual kat dia kan. Tapi sebab aku committed nak pakai sampai 100 km and buat full review, so aku pun tak jual kat dia. Tiba-tiba keluar pula design ni kan, dan aku tengok memang aku memang suka design ni walaupun nampak serabut kan. Tapi dia punya nilai estetik tu bagi aku memang terbaik lah. Dia punya features dia punya colour combination, lepas tu corak dia kan. Aku cakap dia, weh, kau still nak lagi tak aku macam ni kan? Walaupun aku dah pakai 100 lebih km. Dia kata dia nak, so aku jual kat dia dan aku ambil lah yang ni. So yang ni aku bawa pakai lebih kurang kalau tak silap aku lebih kurang 25 kilo, less than 30 km. Dan aku punya Rebel version 4 yang ni adalah version latest juga lah, Hot Mango kan. Dan yang ni memang aku tak pakai lagi lah, okay. Aku memang tak pakai lagi, tapi aku memang dah ada pengalaman yang agak banyak dengan Rebel version 4 dan juga Asics Nova Blast 5 yang aku dah pakai sebelum ni lah. Sorry, terpanjang pula aku punya intro kan, maklumlah video aku pun dah lama tak ada kan. So untuk perbandingan antara kedua-dua kasut ni, aku takkan buat secara sangat terperinci, tapi aku akan tackle feature-features ataupun aspek yang penting lah kan untuk kedua-dua kasut ni. Macam dia punya berat, lepas tu dia punya fitting, macam mana feel dia masa ride, lepas tu mungkin durability aku akan touch sikit lah. Pertama sekali, dia punya berat memang sangat-sangat berbeza guys, okay. Untuk aku pakai saiz US12 untuk Rebel version 4 dan juga US12 untuk Asics Nova Blast 5, kita boleh timbang sebab aku dah standby kan, aku punya timbang kat sini guys, okay. Walaupun aku dah tahu dah berat dia untuk Rebel ni, saiz aku dalam 240 gram, so 243 gram guys, okay. So aku pakai stok insole semua sama juga dengan ni. Yang ni berat dia adalah, aku buka aku punya Garmin ni jap. Nova Blast 5 adalah, aku rasa dia lebih kurang 290 lebih lah kan.
296.4 untuk Tokyo Run Edition size US 12 guys, okay. So dari segi berat, kalau aku sarung aku punya Rebel version 4, memang almost tak rasa macam pakai kasut lah, okay. Satu lagi sebab dia punya stack height yang memang jauh lebih rendah daripada Asics Nova Blast 5. Kalau macam aku pakai Nova Blast 5 ni, memang dia akan rasa sedikit bulky sebab dia punya cushion stack maksimum guys, okay. Dia 41.5 dengan 33.5 untuk forefoot section. So dia memang akan rasa lebih padded dekat bahagian dia punya midsole guys, okay. Tapi sorry guys, aku dah termasuk macam mana dia punya feel ride untuk kedua kasut ni. Tapi aku nak kongsikan dulu macam mana dia punya fitting antara Nova Blast 5 dan juga Rebel version 4, okay. Untuk kedua kasut ni, kalau kau tengok gambar ni, memang nampak Nova Blast 5 dia lebih panjang daripada Rebel version 4. Dan kalau korang dah tengok aku punya review untuk Rebel version 4, aku memang cakap dia punya dari segi kepanjangan memang dia lebih limited berbanding dengan kasut-kasut lain. Tapi Rebel version 4 ni dia tak adalah fit dia tak adalah tirus. Tapi kalau macam korang lebih suka kasut yang spacious, Nova Blast 5 memang lebih spacious guys, okay. Dari segi kepanjangan pun korang akan rasa dia lebih ada ruang yang lebih panjang kat belah depan. Lepas tu dari segi toe box pun dia lebih lebar guys, okay. Tapi performance wise aku lagi suka fit untuk Rebel version 4 guys. Tu dari segi dia punya berat, lepas tu dia punya fitting untuk kedua-dua kasut. Dan sekarang ni kita tengok dia punya upper section dan juga dia punya breathability guys, okay. Kalau korang tengok Rebel version 4 dia punya phantom fit upper ni nipis berbanding dengan Asics Nova Blast 5. Dia double layer tapi dia ada bahagian atas ni dan belah dalam kau boleh nampak dia ada lining okay. Dia punya breathability memang bagi aku sangat-sangat identical untuk kedua-dua kasut ni. Memang boleh rasa airflow, tak kira lah korang pakai socks yang lebih nipis ataupun korang pakai socks yang lebih tebal lah. Tapi kalau macam socks yang lebih tebal, untuk aku akan fit better dengan Nova Blast 5 sebab dia punya ruang toe box yang lebih luas lah. Tang, okay, dekat Nova Blast 5 nipis tapi ada sedikit padding dekat bahagian tengah. Berbanding dengan Rebel version 4, dia nipis tapi sekata daripada bawah sampai ke atas guys, okay. Dia punya tang kedua-duanya ada gusset dekat dalam. Aku rasa kalau macam tang Rebel version 4 ni, seingat aku ada beritahu dia lebih pendek sikit berbanding dengan kasut-kasut yang lain lah, okay. Untuk Nova Blast 5 dia punya tang memang just nice, terletak dekat bahagian atas kaki aku. Dan sekarang ni kita tengok dia punya padding dekat bahagian upper section guys, okay. Untuk padding semestinya Nova Blast 5 dia lebih tebal berbanding dengan Rebel version 4 guys, okay. Kalau korang tengok kat sini dia punya dekat bahagian ni, dekat bahagian ankle ni memang sangat-sangat padded sampai ke belakang keliling guys dekat collar ni, okay. Berbanding dengan Rebel version 4 pun padded dekat bahagian collar tapi lebih nipis guys, okay. Tapi dia punya heel counter memang tetap solid lah. Macam Nova Blast 5 juga, heel counter pun sangat-sangat solid. Okay guys, tu dari segi dia punya upper material. Dan satu lagi untuk dia punya upper adalah dia punya lacing guys, okay. Untuk kedua-dua lacing juga, kedua-dua kasut ni lacing dia lebih kurang sama juga. Dan kedua-duanya memberikan grip yang baik lah, okay. Setakat aku pakai tak ada tiba-tiba antara kedua-dua kasut ni terbuka ke apa. Lagi satu untuk dia punya design guys, okay. Personally bagi aku rasa design New Balance Rebel version 4 ni dia lebih cantik lah. Sebab aku rasa kasut ni dia nampak lebih lifestyle shoes berbanding dengan Nova Blast 5 yang memang nampak lebih sukan lah. Design Tokyo Run ni adalah dia punya corak yang sangat-sangat menarik lah guys, okay. Dan berbanding dengan OG version untuk aku punya first Nova Blast 5 tu, dia punya Asics logo sekarang ni dia ada plastik guys, okay. Dia ada plastik kat sini. Berbanding dengan yang first tu, dia painted lah dekat dia punya upper material, okay. Settle untuk upper section. So sekarang ni kita tengok kedua-dua kasut punya midsole ataupun dia punya cushioning guys, okay. Untuk Rebel version 4 semestinya Fucel, tapi Fucel dia adalah compound EVA dengan PIBA berbanding dengan Fucel yang versi sebelum ni guys, okay. Untuk Nova Blast 5 juga, dia FF Blast Max ni adalah compound EVA juga, tapi dia punya compound dengan OBC guys. So dari segi flexibility, kalau macam korang band ke korang pegang, memang kedua-dua kasut ni memang akan rasa fleksibel. Tapi untuk aku summarize dari segi dia punya ride tu, kalau korang pakai Rebel version 4,
dia memang lebih rasa ground feel, tapi dia punya cushioning ni dia rasa lebih squishy guys, okay. Macam juga kasut-kasut yang ada compound Piba yang pernah aku kongsikan lah, okay. Memang akan dapat rasa dia lebih kenyal. Berbanding dengan Nova Blast 5, dia memang rasa lembut yang ke arah plush guys, okay. Aku rasa aku pernah kongsikan perbezaan antara squishy dan juga plush punya feel. Tapi disebabkan Nova Blast 5 ni, walaupun dia lebih plush, tapi dia punya stack memang tinggi lah, 41.5 dengan 33.5 8mm drop guys, okay. So walaupun aku yang berat ni pakai, memang aku still dapat rasa cushion feel. Untuk Rebel version 4 pula, 30 heel dengan forefoot 24, memang dia lebih jauh lebih rendah berbanding dengan Nova Blast 5 dan juga 6mm drop. Ground feel, kalau macam aku bagi hard strike, memang rasa sangat ketara lah. Walaupun dia rasa ground feel, aku dah pakai aku punya yang warna biru tu, paling jauh adalah untuk aku punya UiTM Ultra 2024. So aku pakai untuk the whole run, aku memang tak tukar kasut langsung. Maknanya walaupun aku yang berat pakai, aku still boleh guna untuk long run. Tapi untuk Nova Blast 5, untuk long run cruising memang sangat selesa, akan rasa cushion feel. Especially kalau macam korang landing dekat bahagian mid section guys, okay. Memang korang akan rasa dia lebih bouncy berbanding dengan Rebel version 4. Jadi guys, tu sedikit sebanyak untuk dia punya midsole ataupun dia punya cushioning guys, dan juga dia punya ride lah. Kalau korang nak ulasan yang lebih terperinci based on aku punya running data semua, korang bolehlah tengok aku punya ulasan-ulasan untuk kedua-dua kasut ni dalam video-video aku yang sebelum ni guys, okay. Korang search je nama kasut ni lah. Okay, last kali kita tengok dia punya grip guys, okay. So ni dia punya grip, dan ni Nova Blast 5 punya grip. Dia pasal grip ni aku tak payah nak cerita banyak sangat, sebab memang personally aku rasa grip Fusel Rebel version 4 ni jauh lebih baik, lebih grip daripada S6 Nova Blast 5 guys, especially dalam keadaan basah. Tapi kalau macam korang tengok aku punya video ulasan terperinci untuk Nova Blast 5, aku lagi kat dalam hujan, tak adalah dia slip, tapi better grip dengan Rebel version 4 guys, okay. Dari segi durability, setelah aku pakai, aku rasa tak jauh beza, tapi mungkin Nova Blast 5 dia punya durability lebih baik sikit berbanding dengan Rebel version 4 lah. Dan last kali guys, yang ni bukan pasal kasut dia punya features ataupun spek, kita kongsi pula pasal dia punya harga, okay. So kedua kasut ni harga dia tak jauh beza. Nova Blast 5 kalau versi ni dia mahal sikit lah, tapi kalau macam versi yang normal 599, lepas tu Rebel version 4 629 guys, okay. So beza dalam RM30, dan sebab tu aku rasa kebanyakan daripada geng-geng kita kat luar sana bila nak ambil Nova Blast 5, dia nak compare dengan Rebel sebab harga tak jauh beza, okay. Dan satu lagi kasut yang selalu masuk dalam comparison adalah semestinya Adidas Evo SL lah. Tapi disebabkan aku tak ada Evo SL, aku tak boleh nak kongsikan secara terperinci. Tapi antara kedua-dua kasut ni, dekat aku memang soalan yang paling banyak aku dapat dekat DM lah. Aku jawab benda yang sama. Untuk kedua-dua kasut ni, dua-dua kasut yang memang daily trainer. Lepas tu dua-dua versatile guys, okay. Dia punya midsole fleksibel. Nak buat apa-apa rutin pun boleh. Cuma aku nak katakan untuk kedua-dua kasut ni, mana yang patut korang pilih. Okay, kalau macam korang ni, dia tak susah lah. Kalau macam korang jenis yang sukakan kasut yang lebih support, lepas tu korang nak guna untuk long distance, korang nak guna untuk easy run, korang nak guna untuk recovery, kan. Korang lebih prefer comfort lah. Comfort dan juga adequate support, dan korang tak suka ground feel, semestinya korang just pilih S6 Nova Blast 5 guys, okay. Tapi kalau macam korang nak kasut daily trainer yang boleh bagi advantage dari segi performance, aku cadangkan korang pilih Rebel version 4, sebab satu, dia lebih ringan, korang akan dapat rasa ground feel. Lepas tu disebabkan dia punya compound ni ada mix dengan Piba, korang akan dapat rasa dia punya squishiness tu, dan dia lebih responsif kalau korang bagi hard strike lah, okay. Jadi sebenarnya tak susah sangat lah korang nak buat pilihan antara kedua-dua kasut ni. Tapi ada juga geng-geng yang dah ada Rebel version 4, dia tanya aku, bang, perlu tak saya ambil Nova Blast 5, okay. Ataupun ada geng yang dah beli Nova Blast 5, bang, perlu tak saya beli Rebel version 4. Ada juga macam tu. Dan aku punya jawapan, kalau macam korang ada modal,
korang nak beli, aku tak larang, aku tak bantah sebab dia punya ride tu memang feel yang berbeza lah, okay. Dan kalau macam korang ada kedua-dua kasut ni, korang boleh gunakan untuk purpose ataupun training yang berbeza, okay. Jadi guys, aku harap aku punya perkongsian untuk video kali ni dapat membantu korang untuk membuat pertimbangan antara kedua-dua kasut ni, okay. Dan aku rasa at this point sebenarnya dah ramai lah geng-geng yang either dah pakai Rebel version 4 ataupun yang dah pakai Nova Blast 5. Dan aku rasa aku tak menyangkal ada juga yang dah beli kedua-dua kasut ni lah, okay. Jadi kalau macam korang salah seorang daripada geng-geng yang aku cakap ni, korang ada experience antara kedua-dua kasut ni, korang boleh komen kat bawah dan kongsikan korang punya pengalaman, okay. Macam aku antara dua-dua kasut ni memang kalau aku nak easier pace, memang aku akan pakai aku punya ni lah, okay. Lately ni memang bulan puasa aku banyak guna ni lah sebab larian aku lebih kepada base run, lepas tu easy run kan. Tapi kalau macam aku nak ride yang lebih tempo lah, sebenarnya cerita aku nak buat tempo, aku akan sarung ni lah. Kalau macam kau tak bersetuju aku pun tak ada masalah, kita boleh bincang guys, okay. Jadi aku rasa tu je yang aku nak kongsikan untuk video kali ni. Aku sebenarnya aku nak buat session live lah, tapi sebab aku satu memang aku rasa busy gila, masa memang singkat gila bulan puasa ni. Lepas tu dalam masa yang sama aku malas gak kan, dia macam agak lemau lah. Nak rekod siang aku rasa memang buntu gila lah, okay. So ni ada masa malam, tengah malam baru aku rekod dan aku dapat kongsikan dengan korang lah, okay. Jadi guys, lepas ni aku akan up dekat aku punya Instagram untuk giveaway 8,000 subscribers, iaitu spec knock around versi New York City Marathon lah, okay. Yang ni aku akan buat dekat IG aku. So korang, kalau siapa yang belum follow aku dekat Instagram, korang follow, nanti korang tengok aku punya post untuk giveaway ni guys, okay. Jadi aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang semua yang tonton video ni daripada awal sampai ke saat ni. Kalau macam ada apa-apa yang korang nak tanya, korang boleh komen kat bawah. Ada yang korang nak nak wish aku ke, ataupun korang nak nyatakan pendapat korang untuk kedua-dua kasut ni pun, korang boleh komen kat bawah. Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Dan ataupun kalau aku rajin lah, aku set up live session. Kalau set up pun mungkin dalam pukul 11 malam ke atas lah, belum puasa ni kan. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Bye-bye.